Dan kita nak cantik manage balik duit kita tu bukan dengan duit 1,000, 2,000. Minta maaf lah, you simpan yang 1,000, 2,000 tu pun tak guna. Sebab profile you tu, you nak cantikkan, you nak kuatkan you punya aliran kewangan, you nak tambah simpanan debok gitu, mesti kena ada duit yang pump besar. Dia bukan setakat orang kata cikai pak 10,000 nak buat apa. You nak cantikkan, nak leverage nak macam mana. Nak invest tak boleh. Dan macam mana dalam masa yang pendek you nak dapat duit tu. Sebab saya sini bukan Kak Long, bukan Mak Long, bukan Credit Community, bukan PBB. So if you nak leverage you punya kewangan, make sure you jumpa cara platform yang betul. Dan juga make sure you boleh bayar benda tu. Sebab tiap-tiap bulan you kena bayar. Kalau yang Cik Manis promote ini adalah loan yang orang lain tolong bayarkan. Yang ramai market sekarang yang mudah nak dapat ni, yang tak berstrategi ni, kebanyakan adalah loan-loan yang you kena bayar sendiri. Which you rasa you ambil dan mudah, alah 300 je sebulan, 400 je. Benda tu lah yang sebenarnya menjahanamkan report kita.